Okay, Assalamualaikum geng. So ni Privé IAFM Tebo. So yang ni kita jalankan dia punya meter jalan, fully jalan, tak ada naik apa. So yang ini pun okay ni dia punya player. So pakai main ECU. Okay, kita pakai main ECU Sport Okay, tengok main ECU Sport. Okay, so dah. Untuk nak running in, kita akan buat apa? Kita akan buat limit. So yang ni dia bagus lah untuk standalone, sebab kita boleh limit. Tak boleh lepas RPM 4000. Lepas tu boost cut tak boleh lebih daripada boost 0.3 bar. Jadi dia lebih selamat lah. Okay, untuk IAFM. Okay, so kita tutup dulu. So yang ni kita boleh tengok ni. Okay, so kalau siapa yang nak pasang ni boleh datang lah. Dia harga siap pasang ni dalam 9,000 lebih lah, 9,500 macam tu. Tapi kita akan jalan full harness lah, full harness. Okay.